Ada orang gaji baru saja masuk, tengok-tengok duit dah habis digunakan. Kalau inilah yang selalu terjadi, memang anda tak boleh nak menabung duit. Apa kata anda cuba untuk simpan dalam bentuk emas? Ramai orang sebenarnya bukan tak nak menabung, tapi bila ada duit di tangan ataupun nampak duit tu berkepuk-kepuk dekat dalam akaun, mesti akan habis. Nak disiplinkan diri untuk simpan dalam akaun bank pun susah. Sebab apa? Sebab boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Semuanya di hujung jari. Tapi kalau cuba tukar strategi, simpan dalam bentuk emas fizikal, kita takkan senang-senang nak keluarkan. Emas ni dia tak macam duit. Kita tak boleh nak swipe card, kita tak boleh nak buat online transfer. Jadi jumlah emas itu akan kekal. Inilah rahsia orang yang dulunya boros tapi sekarang dah pun pandai menyimpan. Sedar tak sedar, simpanan bertambah. Simpan emas ni bukan pasal nak kaya semata-mata, tapi sebenarnya nak paksa diri kita untuk menyimpan, untuk jadikan simpanan itu sebagai satu tabiat. Di Public Gold, seminimal RM100 pun dah boleh kita pupuk tabiat menyimpan ni. Jom saya bantu untuk bimbing anda untuk mulakan simpanan emas di Public Gold. Boleh klik link di profil, saya akan bantu anda dengan sebaiknya.